Saudara, saya baru menerima satu pesanan ringkas daripada rakan media yang mengatakan bahawa petang ini akan ada satu sidang media laporan PDRM yang akan dibuat kepada saya oleh penyokong kerajaan Madani. Jadi laporan PDRM ni dibuat, kononnya lah, saya ada baca sikit draft mereka tu. Dia kata saya ni telah pun menimbulkan kegelisahan agama dan juga kaum. Jadi frasa ini dimasukkan untuk menggesarlah pihak PDRM untuk membuka kertas siasatan di bawah Akta Hasutan. Jadi saya tahulah, saya bekas anggota polis kan. Dalam laporan PDRM ni juga mereka meminta supaya pihak MCMC merampas dan turunkan semua akaun media sosial saya, kerana saya dikatakan pemain media sosial yang mendapat bayaran daripada pembangkang. Siapa bayar saya ni? Kan tengok fitnah pula tu, buat report boleh betul fitnah. Jadi dia kata untuk saya ni menghasut berkaitan dengan keagamaan dan juga perkauman. Saudara dan saudari, saya memang garanti pihak PDRM akan buka siasatan ini di bawah Akta Hasutan atas laporan yang mereka buat ni lah. Jadi saya rasa pada raya tahun ini saya mungkin beraya dekat dalam lokap lah. Makan lemang free. Jadi rakyat perlu tahulah bahawa video saya sebelum ni tidak ada satu pun elemen hasutan, di mana saya hanya mempertikaikan campur tangan kerajaan ke atas tanah pemilikan swasta. Dan saya mempertikaikan kenapa pampasan dibayar oleh kerajaan, bukannya pihak Jekyll Trading Siam Rehat. Oleh kerana mereka risau dengan apa yang saya nyatakan itu, kerana takutlah rakyat tahu tentang perkara benar, maka mereka buatlah laporan PDRM kononnya saya ni menghasut. Inilah sikap kerajaan Madani pada hari ini. Apabila tak boleh jawab, dia hantarlah macam-macam pergi buat laporan PDRM. Saya telah berbincang dengan peguam saya, di mana saya bagi tahu saya tidak akan serah walaupun satu pun akaun media sosial saya. Apakah respon rakyat Malaysia? Teruk dah depan ni.